Apa yang dia nampak tu bukannya muka manusia yang baru accident tau. Muka perempuan tu dah hancur, penuh muka ulat tu. Muka ulat-ulat tu pula Okey, saya teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah ini dikongsikan oleh Fiz, dan kisah ni juga berlaku dekat Fiz. Masa tu dia memang dah biasa dengan kerja urus jenazah, sebab dia pegang jawatan dalam khairat kematian kat tempat kerja dia. So jadi bila ada orang meninggal, memang dia antara orang yang akan hantar jenazah balik ke kampung. Hari tu Fiz tengah buat kerja macam biasa kat pejabat. Tiba-tiba dapat call dari bahagian pentadbiran, bagi tahu salah seorang staff, nama dia Razif, yang lama terlantar ke hospital sebab kanser usus dan meninggal dunia. Lepas dapat alamat lengkap, Fiz terus bersiap dan drive ke hospital Kuala Lumpur untuk ambil jenazah tu. Sepanjang 5 tahun dia buat kerja ni, memang itu rutin dia lah. Ambil jenazah, hantar ke rumah keluarga, pastikan semuanya selamat. Lepas tu balik. Macam si Jamil tadi tu lah. Tak pernah pun dia bermalam walaupun perjalanan jauh, sebab esoknya memang dia akan off lah, cuti. Bagi Fiz, benda ni dah biasa sangat dah. Tak ada rasa takut pun, sebab pada dia jenazah tu pun makhluk Allah juga. Cuma bezanya dia pergi dulu. Sampai je dekat HKL, memang dah ramai dah orang tunggu kat bilik mayat. Saudara mara arwah pun ada. Dalam pukul 4 petang macam tu, jenazah dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam van, sekali dengan barang-barang arwah lah yang dalam plastik tu. Semua diserahkan Fiz untuk dihantar sekali. Lepas settle semua, Fiz pun teruslah start perjalanan ke utara. Dia pun pasanglah bacaan Al-Quran dalam van, sambil kira-kira dalam kepala perjalanan ni akan ambil masa lebih kurang 7 ke 8 jam. Lalu highway plus kan. So malam tu dia drive seorang-seorang. Tak ada siapa pun ikut, sebab keluarga arwah lebih selesa naik kereta sendiri. Kawan dia Haris, yang selalu teman, pun kebetulan cuti. Tapi bagi Fiz tak ada masalah, sebab sebelum ni pun dia memang selalu drive seorang-seorang je. So awal perjalanan tu memang smooth je, tak ada apa-apa pun berlaku. Tapi bila sampai kawasan Bukit Buntung, jalan jeng teruk sebab ada kemalangan dah kat situ. Hampir 2 jam jugalah tersangkut. Masa tu dah hampir dekat-dekat waktu maghrib lah. So Fiz pun ambil keputusan, dia berhentilah dekat hentian Tanjung Malim untuk solat. Tapi masa dalam perjalanan nak ke hentian tu, entah kenapa pula kan, tiba-tiba dia rasa tak sedap hati tau. Rasa berdebar punya kan. Padahal sebelum tu dia tak pernah pula rasa macam tu. Dia pun cubalah tenangkan diri dia, istighfar, tapi perasaan tu tak hilang pun. Lepas solat maghrib, dia sambung perjalanan. Malam pun makin gelap, hujan pula mula turun lebat.